Nama saya Muhammad Hafiz Irfan bin Muhammad Iqbal Rizal. Umur saya 16 tahun. Saya sekolah menengah agama Majlis Agama Islam, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Hobi saya membaca buku. Saya nak jadi ekonomis. Saya anak sulung. Susah nak faham pelajaran, dan lagi satu malas nak belajar dan selalu tak semangat waktu belajar. Dalam pelajaran, saya rasa Albert Einstein. Saya suka belajar itu selalunya waktu malam. Sebenarnya kena guna nota warna-warni. Ya, dia sedih juga, tapi macam mana saya nak atasi? Saya cuba untuk cari balik semua kekalaman saya, lepas tu cuba perbaiki. Waktu tahun 2022, waktu tu ada macam YouTube punya promotion. Untuk free user saya guna untuk 2 tahun dan premium user 3 tahun. Dan dulu start dari free user dulu. Sebab dia punya nyawa dia unlimited, jadi saya boleh terus continuous untuk buat quiz tu dengan start lebih better. Kedua, saya suka untuk ujian topikal sebab dia lagi function untuk bantu saya better, sebab kita boleh lawan dengan online. First, semangat untuk belajar tu lagi tinggi. Lepas tu macam bila cikgu tanya, cepat nak jawab. Pernah bagi tahu kawan waktu tu tengah buat quiz, lepas tu kawan waktu tanya tu tengah buat apa tu. Lepas tu saya kata pandai. Lepas tu dia orang pun tengoklah. Lepas tu saya bagi tahu yang kalau dapat buat banyak quiz dapat duit, lepas tu boleh top up. Paling bangga sebab dapat waktu tu check kat carta dapat nombor 1 Malaysia sampai form 5. Banyak buat ujian topikal dengan ujian peperiksaan. Pandai apps ni best. Korang cuba dulu, tak cuba tak tahu. Battle ujian topikal dengan lagi satu latihan peperiksaan. Ekonomi, sains dengan English. Senang je nak pandai.